Ta'ala nak tunjuk mereka telah mula melakukan kesilapan. Belum pun mereka menang. Na'udzubillah, mereka tidak akan menang. Mereka telah membuat berbagai rancangan, termasuk mahu menukar bendera. Bukan sekadar itu, menghina pembangkang, menghina pemimpin. Kerana mereka itu pasti mewakili pembangkang. Kalau tidak, mereka takkan menghina dan memijak bendera, apatah lagi gambar pemimpin. Ya, kita boleh berbeza pendapat, tetapi perlakuan kita harus mengumpulkan perlakuan orang yang berakhlak, ya. Sebab sesuatu adab di dalam menangani perbezaan pendapat harus ada adabul ikhtilaf. Dan perkara ini saya fikir eloklah, walaupun kita tahu mungkin bukan pemimpin-pemimpin pembangkang yang meminta, ya, tetapi kawallah sedikit pengikut-pengikut di bawah supaya ianya tidak menjejaskan imej pembangkang keseluruhannya. Dan kita juga meminta supaya pengikut-pengikut kita dalam UMNO dan Barisan Nasional jangan lakukan perkara yang sama. Kalau orang gila, kita jangan ikut gila. Kalau orang bodoh, jangan ikut bodoh. Dalam perkara ini saya fikir berbeza pendapat diizinkan, tetapi kita mesti menghormati antara satu sama lain.